satu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Setelah 9 jam kita dalam kapal terbang, Alhamdulillah akhirnya kita sampai di airport Jeddah. Di airport Jeddah ni orang dah mula ramai dari seluruh pelosok dunia sebab sekarang ni musim haji. Kat sinilah kita mula dengar orang cakap Arab, Alhamdulillah, macam-macam. Atok belajar macam-macam. Atok pun keluar, cuacanya agak okeylah, panas tapi taklah panas sangat, suang-suang kuku gitu. Sekarang ni kita naik bas dan kita nak menuju ke dalam Madinah. Tengok tu pemandangan yang cantik. Padang pasir. Kalau tempat kita tengok pokok-pokok yang hijau. Dekat sini ada pengalaman baru. Kita tengok padang pasir yang luas mata memandang. Ada unta, ada kambing, ada kibas. Ya Allah, seronok. Nampak tu. Daripada kejauhan sudah nampak menara Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tempat yang kita nak tuju. Rindulah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita pergi ke Masjid Nabi, kita kena masuk hotel dululah, letak barang, rehat-rehat, mandi-manda. Kalau belum masuk waktu solat tu, kita tidur. Supaya apa? Kita ni janganlah tergesa-gesa, janganlah kata orang tu kerah tenaga sampai akhirnya nanti nak beribadah yang baik-baik tak boleh. Pasal apa? Demam lah, itulah, inilah. Kita tidur dulu sekejap sebab belum masuk waktu. Kita renggang-renggangkan otot. Atuk nak tidur dulu.